Okey. 5 inci sudah ada. 3 inci pun sudah ada. Tapi sama juga. Mana-mana pun boleh poliskan. Elek. Ya. Okey, nak tanya sekarang saya sudah ada 2 biji polisher. Ya. Ada 5 inci, ada 3 inci. Tapi dua-dua pun boleh poliskan. Apa beza dia? Beza lah. Okey, main senang dik. 5 inci untuk buat bukan besar. Mesin dia berat sikit. Okey. So bila anda nak layan ke tempat akli hitam ni penat sikit. So kita perlulah 3 inci. Mesin cukup ringan. Tapak 3 inci cukup kecil. So bila you apply tempat sini time, dia punya backing plate tak akan senang ketuk dengan kaca. So you tengok bukan 5 inci tak elok, tapi tak sesuai. Anda tengok. So bila anda tempat naik sikit, dia akan bersangkut dengan kaca. So 3 inci pakai tempat untuk yang kecil-kecil selang tempat sini. Lagi satu, mesin dia cukup ringan. Masa you ada lebih tenaga, boleh apply dengan dia, tak penat sangat. Jom saya tunjuk sama you cara pakai macam mana. Okey, kita pakai fully 2.0 fully polishing span. Letak je. Okey. So bila apply time, buka. Okey. Tengok lepas polish ni kan lah kilat balik. So mesin 3 inci untuk tempat yang kecil atau tempat mana bumper. Okey, anda boleh tengok sini kan kotor kan. Okey, selalu orang polish satu body, dia tak polish tempat ni. Tak apa, kita biar tunjuk macam mana pakai So sama juga 2.0, letak sikit. Okey, mesin letak. Dan sudah benar. Okey, jom kita tengok. Cincai-cincai layan dia sudah kilat. So, mesin 3 inci perlu tak? Sepatutnya anda kadang nak buat detail, perlulah 3 inci. Ini brand apa? Ini brand Shimate EX603. Cukup ringan, harga berbawah alloy. Okey, senang pakai. So anda tak payah pening lagi tempat celah ni macam mana nak settlekan dengan mesin polish. 5 inci ada 5 inci yang bagus. Okey, 3 inci ada bagus punya tempat. So sesiapa berminat Shimate EX603 ni boleh kontak dengan Antiren. Terima kasih.